Good morning USA. Salam subuh kepada semua penonton-penonton Jeju di USA. Mari kita tengok di mana kita sekarang ni. Okey, kita sekarang berada dekat salah satu R&R di South Dakota lagi ke? Mari kita tengok. Kita masih lagi di South Dakota dekat Salem. Jadi kalau Sioux Falls tu kita akan sampai di Minnesota dah. Kita nak masuk Minnesota dan kita akan ke Chicago. Daripada Chicago ke location Chicago mengambil masa 8 jam 8 jam ke Chicago. Okeylah, jomlah continue driving. 100 mile. Kau malam tadi 9 jam. Oh tak, malam tadi daripada sana 13 jam. Sebab dia 900 mile. Kita dah jalan 300 mile. Tinggal lagi 600 mile, betul lah kot. Sekarang 600 mile Pukul 5 suku. Kita sampai Chicago pukul 2. Rasa boleh cari hotel terus dah ke Chicago. Morning. Good morning, Minnesota. Okay, our drive today will take us another 9, 10, 11 hours, I guess, before we reach Chicago. We didn't drive that fast yesterday because we were afraid about animals crossing the roads. We saw raccoons, we saw deers, we saw a lot of animals around the road. Trust me, there's a lot of animals. So today we are departing and expect to arrive in Chicago at 3 p.m. Okay. Then tomorrow, after spending our time in Chicago, we're gonna head our way back to New York City. Inshallah, New York City will be our next target back home. Kabus. Kalau boleh tekan bila naik rest area. Kita ada driver baru hari ni. Assalamualaikum. Kawan-kawan semua. Macam ni lah dia punya lori ni, dia punya laju. Tekan. Lepaskan, jangan duduk sebelah lori. Saya nak bagi you. Ini kawasan tanaman nanas. Kawasan nanas. Nanas ni jagung. Kita ada kebun jagung Yang ni kita ada kutip tadi. Kebun jagung, kita taruh microwave, jadilah jagung rebus. Ya ke? Ya. Okey. Sedap jagung? Sedap. Kita nak ambil daripada tu. Sweet corn Mana? Macam jagung dekat Cameron Highland ni. Ya, tu sweet corn. Really dia tak tinggi. 65 tu sebab kita punya travel time bertambah 2 jam.
Dia ambil gambar. Gambar apa? Gambar kereta. Higher than the mountain, country road, take me home to a place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Kat sini dia punya speed limit 65 miles per hour. Tapi kalau kita masuk satu-satu state yang baru, memanglah 65 miles ni nampak slow. Untuk kita mengelakkan kesesaman, kita ikut kelajuan kereta yang ada nombor plate dekat situ lah. Macam nombor plate ni kat Illinois, mungkin dia dah biasa ulang-alik ke Chicago. Jadi kita follow je. Jangan kita laju daripada dia. Kalau polis tahan kata dia laju. Ya. Betul, memang macam tu. Jagung di negeri mana pun saya dah lupa dah. Kita kat mana? Iowa. Tuan kalau tengok dekat sana, kiri-kiri tu ada banyak shade besar. Nampak tu shade tu? Tu adalah ladang ayam. Zoom sikit, orang tak nampak. Oh my god lah. Itu ladang ayam. Dia punya telur murah. Dia punya ayam kan famous. Dia tulis apa ni? Fresh chicken. Ni semua ladang ayam. I beli telur je satu papan dia $3. $3? Tak, dia ada banyak ni. Tengok, tu ladang ayam lagi. Oh, begitu. Now we know. Ni baru betul-betul farming, bukan macam Malaysia. Ada ladang kebun ayam. Dia punya jagung tu datang daripada Thailand, daripada China. Mahal lah harga ayam. Mak Sabu sila ambil perhatian ya. Jagung. Tapi walaupun dia banyak tanah jagung kat sini, tak ada orang jual corn in cup. Siapa buat that business akan jadi billionaire. Jual dekat semua mall. Jual dekat ni, dekat highway. Corn in cup tak ada. Kita ke binatang apa di hadapan. Ori di hadapan ni, kita tengok binatang apa ada. Siapa betul, dia menang. Saya dapat apa? Tak tahu. Kalau menang dapat apa? Tak nampak. Nampak? Tak nampak kan? Tak apa. Itu pun binatang juga. Sini dia orang banyak movement of livestock. Ni mungkin nampak. Tu ada jaring-jaring gitu. Okay, cepat. Teka. Kosong. Tak boleh teka. Semua salah. Dekat Iowa River. Kat atas Iowa River banyak helang-helang berterbangan Dia ada apa ni? Chicken kot. Chicken. Banyak helang ni. Ada dah hilang. Iowa. Ni dah driving daripada pukul berapa? Tadi kita driving dari malam semalam. Kenapa baju sama je dengan semalam ni? Sebab semalam saya mandi, hari ni pun saya mandi pagi tadi. Mandi kat mana? Mandi macam ni. Pirang mandi. Mandi gosok mata. Proses jagung. Lama video you macam okay. Tak nampak. Nampak. Ada satu Tin Man dekat sini. Ini Tin Man. Bagaimana itu Tin Man? Tu bukan dalam cerita Mary Poppins. Bukan Mary Poppins, Wizard of Oz. Wizard of Oz. Tin Man. Wizard of Oz is here in Iowa. Okay. Ladang ayam. Dia open kiri kanan. Ni sebab nak sama dah. Mustafa. Kids might not. I was that was professionals. 50,000 dia. Everybody goes in to Umrah and they are done. Okay, ni dia punya ayam punya tu dapat ayam. Bukan ayam. Sebelah ni jagung makanan dia pula. Oh, ada lah. Dia punya tempat free range. My friend dah meninggal. Dia buat jagung. Okay, lagi 14 minit kita akan tiba di University of Upper Iowa di celah-celah ladang jagung dan ladang ayam. Siapa yang pergi Upper Iowa University ni? Ini mungkin
Apa dia? Memang would like the ayam tu masa kecil-kecil. Best Ayam friend dia dia. angkat je. Okay, kawasan dia very, kalau ada student ni, oh, Tenang. very tenang. Nak pergi mall pun tak ada, wayang pun tak ada. Tak ada stress. Tak ada stress, full learning. Bagus untuk student-student psikologi. Psychology. Dia tanam pokok, dia buat fencing Tak. around rumah dia. Dia buat windbreaker. Windbreak. It is so flat. The winds are very strong. So what they do is they plant all these trees around the house so that they jadi windbreaker. Otherwise, their roofs will be lifted. Boleh ada apa ni, tornado kan? Ni kalau universiti ni lagi ganas daripada Kolej Marah Banteng. Kalau keluar tak tahu nak pergi mana. Nak lari. Tak tahu nak lari. Rumah lama sudah reput. You know, dalam in the fields pun kan dia biarkan stretches yang ada trees kan. They want to break the wind. Ni dia baru tanam pokok-pokok dia. Besar Pokok-pokok lagi. Christmas dia. You know, break the winds. So banyaklah. Rumah-rumah di sini ada pokok-pokok yang ditanam di kelilingnya to break the wind. Angin saya kuat. Ada pokok-pokok semua dia tanam pokok softwood. Apa tu pokok softwood? Pokok softwood adalah pokok-pokok yang time winter pun dia ada dia punya daun. Dia tak gugur. Ni okey lagi tu tengok tu. Depan tu macam askar. Dia pokok Christmas dia. So tak pokok Christmas dia tak, dia boleh pilih tahun ni siapa jadi. Dia kan? Biasa dia tebang lah, tak kot? Tak. Ni windbreaker Tengok kibaran bendera tu. Bendera Malaysia. Ya kan macam berkibar, maksudnya dari sini angin kuat. Bendera berkibar di angkasa. Jalan dekat sini semua laju. Lurus. Apa silo-silo tu? Oh, dia ada burung parrot besar. Ada juga tanah untuk dijual. Kalau sesiapa berminat untuk menjadi petani di Amerika, bolehlah beli tanah. Itulah kalau dekat Amerika, siapa nak bertani memang kaya raya. Tanah dia jual bukan dia sikit-sikit lah. Berekar. Ladang ayam tu lagi. Large scale. Tu. Ujung. tu dia. Besar tu. Kan. Yang jago ni akan jadi Doritos lah. Betul-betul. Doritos. Sejalan mata memandang. Menarik lah. Mana simpan mesin besar dia lah. Berapa hari tengok lembu. Berapa hari tengok kambing. Tengok ayam pula. With that sincerity of feeling that you will raise your hands and you'll ask for it. Dia nama teman dia Maynard. Ada sekolah. All the other variables are taken care of. No longer are the variables that you make Besar benda ya. your anxiety, Silo lah. Betul. confidence issues. Simpan around barang. God, Seperti jagung. they still exist. Huge. And you have to Besar. treat yourself as paranoid. And that's one of the Memang kampung. things that Allah Kampung dia. actually keeps telling us. Tanpa minat. Kita ni dekat dia punya main street. Kangkang. Lebih kurang lah. Land O'Lex Feed. Yang tu tahu apa? Land O'Lex. Yang buat butter. Oh. Company farming besar kat Amerika. Land O'Lex. Ni macam bandar cowboy juga ni. Bangunan dia. Tapi tak cowboy sangat lah. Hari tu sekolah sekolah. City Hall dia. Nah, Siti ramai dia. Khatameh. Dia boleh panggil tempat ni city tau. City. City of City Mainland. of Mainland. Ni kampung. Ya, kalau bahasa Melayu dia pekan lah. Pekan dia panggil town kan. Bukan city. City tu besar. Pada dia ni city lah. Dia 12 minit lagi nak sampai ke universiti. Universiti adik saya lah. Part time. Tu universiti tu. Tu universiti tu. Tu. Oh Allah. Bukan. Tapi Luas. mungkin dekat situ kot. Sejauh mata memandang, tak ada benda lain. Rasanya Ada jagung je. lecturer dia datang naik helikopter.
Lecturer dia part-time farmer. Lecturer part-time farmer. Mengajar psikologi. Mengajar tu Bagaimana hobi-hobi untuk- je. apa dia? Kerja sebenar dia adalah jaga ayam. Farming. Farming je. So dia bercakap dengan ayam dan lembu. Serious? Ada apa-apa? Nothing. 1 mile lagi. Wah, dekat dah. Dia 5 mile, 5 mile. 5 miles. 1 mile pusing kiri, 5 mile. Mungkin tu jalan besar ke universiti lah kot. It's so flat. There's nothing around. Buat lain. Hmm. Ni rumah-rumah lecturer dia. Ya. Cowboy, farmer. Pandai. Assumption. Yang ni barnyard ada. Dia terlampau flat. Betul dia nak rasa duduk kat Highland dia tanam pokok pine. Temperature 80 degree Fahrenheit, panas juga. Okay. Ni dah kira jalan besar lah. Tadi kita ikut jalan kecil, sebab tu nampak macam kebun saja, ladang saja. Ni rumah dia punya headmaster. Din. Buat cerita. Oh, dia dah habis. Nervous. Kita nak pergi dom dia lagi. Dom dia depan sikit. Dom dia. Dom dia lagi 4 mile. Macam ada rusa. Pakai makanan. Ada. Korang ni dah betul. Betul lah. Betul ke tak? Betul. Itulah dia buat assumption semua ni. Dia belajar bawah pokok. Tak baik. Dia underground. Dia belajar bawah pokok tu, ada banyak pokok tu. Orang tenang semua. Angin sepoi-sepoi bahasa. Lagi 6 minit. Kan ladang-ladang tersergam indah. University Upper State Iowa. Apa Iowa University? Upper Iowa University. UIU. Yang kita nampak yang luas terbentang ini adalah ladang-ladang yang juga dipergunakan untuk bermain golf. Ni athletic field dia lah. Ini mungkin rumah pengetuanya sebab universiti sudah dekat. Yang tadi tu bukan rumah ketua dia. Itu rumah ni Banyak lagi lah. Fayat. Oh, Kita ni kena tangkap Fayat, gambar. Fayat. Jom kita tangkap gambar dulu. Apa Iowa University? Established 1857 ni. Ah. Oh my god. We gotta go now. Ni kena turun. Kita dekat Lafayette. Bukan Lafayette. Dekat Fayette. Apa Iowa University. Tapi jaga-jaga kot. Takut ada benda yang menjala. Ke tak ada dia? Tengok. Tengok bunga. Oh. Mushroom? Bunga ada mushroom. Ni salah satu course universiti pertanian. Identify the things that you can forage. Oh, tapi very Ni. segar. Mesti orang-orang ni macam kenapa dia orang berhenti? Selamat ke? I rasa better you park dekat atas rumput sikit. Tak boleh. Kalau buat orang marah kita nak ni. Ha? Sama ni. Banyak tu. Diorang dia besar-besar lah, Jeff. Tak. Okey, jom. Tengok gambar cepat tak? Tu dia menangkap gambar di Fayette Upper Iowa University. Merupakan adik ipar saya punya universiti. Belajar di Segi College Malaysia. Okey. Rasanya kita orang Malaysia yang pertama sampai. Okey. Dia bukan clock, salah eja tu. KL. Belajar tak habis. Okey, ini dia sekolah. Sekolah universiti. Akan sampai dalam masa 2 minit lagi. Tu Department of Agriculture. Ni Department of Afterlife. Ada cemetery. Department of Afterlife. Yang tu telco. Mama. Department of Telecommunication. Ni Department of Telecommunication. Yang ni Department of Construction. Ni Department of Cemetery, Afterlife. Oh, macam ni. Oh, tu lah Department of Energy. Department of Renewable Energy. Sustainable renewable. Oh, tu Department of apa ni? Ayam. Agricultural science. Agricultural.
Sebenarnya universiti And sebab food kanan. supply. Okay, ini dia. Ini dia universiti. Mana universiti ya? Ni Normally you would see people, students on motorbike. rasanya dia banyak online rasa dia ni macam ni. I rasa dia banyak partnership. Apa? Okey, tangkap gambar. So inilah sebenarnya universiti dia. Alamak, polis pun sudah ada. Apa Iowa University? Ni Department of Community Car Wash. Ni barulah betul. barulah betul. Gambar kat sini. Apa Iowa University. See any student, there's no life. Dia sekarang ni student semua online sahaja. Mungkin lah kot. Ni sama lah Baba. Tu dia punya faculty. Apa University? Facilities and Management Facilities Management and Services. Ini bukan student union. Tak curuk habis lah. Okey dah ni. Dia buka je. Ada jual Tenang, baju. Saya jual baju lah. tenang. Kat student union ni. Macam student union. Macam tak ada orang masuk lah. Sama. Sama halls. Oh, tu ada dunia alpha beta tu. Gamma. Ada juga dia punya sorority, fraternity. Apa ada Ni Union Street. So masuk kiri mesti ada Scenic student Bluff. union. Mobile Home Park. Oh, ni tu kalau parents datang boleh duduk sini. Ini bluff ni. Mobile. Parents datang sini semua naik RV. So dia sediakan park je. Oh, sekarang tengah summer holiday. Oh, dia ada softball. Home of ada the ni. Upper Iowa Peacocks. Peacock Oh, so diorang Peacock. Go Peacock. So ni imagine lah time student penuh. school ni macam ramai ni. Okay, ramai ni. Student lepak-lepak kat bawah ni. Dia orang tengah ni kan. Oh. Graduation. Ni bangunan lama ni. Dia kata Ni barulah rumah pensyarah. Ni Alumni. background Ni alumni. Ni alumni Emma kena house. datang. Ni Emma boleh duduk datang sini. Alumni house. Kena register dulu jadi alumni punya member. Dia ada permit dah. Visitor parking. Dia tak tahu bangunan apa. Ni bangunan Mungkin hall dia. kelas-kelas dia. Home of the Peacocks. Oh, tu recreation center kat belah kiri. In 500 feet, Yang ni mungkin lab you'll dia. arrive at Upper Iowa University. Right. Okey lah juga. Turn right on East Madison. A small university lah kan. Turn left on Ni North small town Desert. university. Tapi lawa. Oh, tu gymnasium. dia lah campus ni. Nice. This is a real university guys. Memanglah real. Saja je sebab dia keliling dia banyak agriculture. Ni kena tangkap. Ni dia orang punya main main tu kena tangkap sini. Kena Dekat daripada belakang depan kot. Dekat depan ni kat belakang. Oh, ni kat belakang. Ni Macam mana kita belakang tahu dia dia view. kat belakang? Tengok statue dia. tu statue dia Oh, statue ada dia depan terbalik. sana. Oh, tengok. okey Oh, macam tu mana? dia. Tapi kena pergi tangkap kat gambar kat situ. Tapi ni mungkin dia punya green square dia. Kalau dekat universiti dekat overseas ni dia selalu ada square. Ni pun nak bawa anak dia tunjuk. Dia dari mana? Street. Tak ada union. Tak ada union Building store. dia. Kena cari dia Kat situ lah kot, yang main besar tu. building dia tu. Kalau ada student union. Video nak 5 minit. Historical punya apa? Dia punya nama tu Parker Fox Hall. Oh, Alexander Dickman Hall. Each one ada dia punya insignia. Hall dia. Oh, kalau hall ni dia punya ni lah. Banyak sangat hall. Ikut department lah. Kalau psikologi belajar kat Segi. Ni apa? Turn right on Washington. Professional ni. Then EA. turn right on East State Street. Professional building. NEIA National NEIA. Energy Ni kan ni tempat nuklear research ni. Ni Apa Iowa University. Universiti ni lagi tua daripada Universiti ada. Oh ni peacock ni ha. Mana Peacock? Oh tu Peacock. Okey. Inilah kita tengok gambar jom turun. Dia ambil gambar. Tapi kita tengok gambar depan hall dia dulu ni. Lawa. Macam tak ada je student union. Turn right on East College Street. Oh, life. Then turn right on South Main Street. Sama. Sama school. Baik. Kita sama school. Kita pergi Stanford lagi tu. Okey. Stanford lain. Stanford. Stanford. Bandar. Stanford dia tengah graduate. Palo Auto. Ini Palo. Okay, kita sudah sampai di Upper Iowa University. Memang lawa bangunan dia ni. Yang sebelah sana dia punya hall-hall, student accommodation. Yang benda kita nampak tu the Peacock. Dia punya ni lah. Okay.
Ini dia Upper Iowa University. Okay. Masuk. Okey. Okey. Pandang belakang. Oh, orang sini pelik. Dia naik kereta tu. Oh, tu. Oh. Tu dia punya lecturer. 1, 2, 3. Okey, Nayo. Ada masuk. Pergi masuk. Okay, saya tak dapat Aiman. Emma nanti. Lekat gambar Aiman. Okey. 1, 2, 3. Mana ni? Menyimpan 1001 history. This tree was planted by Charles Coleman Parker. Born in Ohio, he came to Fayette riding horse from Louisianaville, Kentucky. The first professor of natural science in Upper Iowa University. Surgeon, 12th Iowa Infantry, died on January 1st, 1906. The beloved apa tu? Tak, dia baca lah. Preacher. Okay. Ini dia. Ini dia punya gambar kapal punya house. Oh, besar gila dia punya solar panel tu. Panel letak di Nanya orang nak masuk. tanah lebih besar letak tu. Inilah dia bila summer holiday tak ada orang kat universiti. Semua orang buat universiti macam rumah dia orang sendiri. Tak jauh dah Chicago. Hanya 5 jam lagi. 5 jam? Tak ada pun 5 jam. Ada tak habis 5 jam Cuba tengok batang dia. Naya. Punyalah besar batang dia. Ya. 5 jam sampai pukul 6. Hotel dah beli dah? Dah. Alamak, okey. Ni University Town. Scott Pharmacy. Mama compare ni dengan labra. Jauh panggang dari api. Tengok kereta lama. Oh, wow. Oh, jeep ni. Wow. Estate self. Kereta kita depan jalan kau. Jalan kau escalate ni. Tak nampak nak masuk ni kan. Sini ada pizza, pharmacy. Rasa pizza tu confirm ada. Boleh lah ni beli Boleh lah margarita. pizza? Boleh. Ikut orang beli pizza. Okey jap makan pizza. Ni pizza. Ni bar dia. Tengok. Ada. You order apa? Order apa? Oh, lawa gila kedai ni. Ni tempat student lah ni. Smart lah. Student union dia apa? Yeah. How do you get to the student union? Here, turn right. Inilah dia University of Upper Iowa. Ni dia punya student union dah ya. Kita kalau nak beli merchandise, stiker-stiker, kita datanglah student union sesuatu universiti. Kalau dekat Amerika, UK pun sama juga, kat Malaysia pun sama juga. Nak tengok apa yang dia ada jual. Peacock. Okay. Upper Iowa University, Education Built for Life. Ni dia punya campus dia. Dia jual barang-barang student. Ni cara tutup Ini dia campus dia. Student center Student center. Jadi kalau tahu apa Iowa University ni pun dia ada twinning program dengan kita punya SEGI Malaysia. Ini tempat student makan. Tak tutup, tak ada orang ke? Satu orang. Kita je? Tapi aircon buka. Tu dia punya maskot dia peacock. Ni peacock daripada Malaysia ni. Oh, tak ada orang dia tutup lah. Ni tempat dia makan. Dah tutup dah. Ambil online je. Online apa? Online shop. Shop online je. Alah, tak dapat Naya. Tak dapat beli. Dah tutup lah kot. Nak beli baju, merchandise dan sebagainya. Okay, sini. Tengok ni.
State of Iowa Department of Correction. Jadi part of dia punya psikologi punya classes lah kot. Menarik universiti ni. Saya ada order pizza tadi. Okay, masuk. Cepat. I'm not supposed to bring any hitchhiker in. Come on. Not an inmate. Boleh tumpang pergi Chicago? Boleh, jom. Boleh ya? Ha. Ni pizza order tadi. Okay. Berapa ringgit semua sekali? $100. $100. Apa dekat atas ni apa? Grilled cheese. Tak bayar lagi? Tak bayar lagi? Butter. Okay. Pizza dengan grilled cheese. Senyum sikit. Ramai penonton-penonton ni. Encik ni. Uncle Wan Suhaimi. Ini dia. Kita tak shout out lagi. Kepada ni, apa ni? Parents K. Oh, Parents K. Okay ni, pizza. Hari update K. Ni Sekarang kat mana? kita orang kat universiti. Adik Kak Rauda. Tengok apa dalam Kak. Tunjuk sikit. Okay, apa dia? Ni macam Chicago style. Lah, dia tak. Ni Chicago style. Tak Chicago style deep pan. Ni apa? Ini in between. Dia tak thin crust, dia tak deep pan. Okay. Semua dah lapar dah. Ni Jom. Iowa style. Boleh makan. Tisu kita ambil. Lampu. Okay. Lapar lah kau dapat makan pizza biar agak. Ada orang makan pizza sini. Apa makan pizza dekat student hall universiti orang lah. Makan sini ni lah. Emma pun tak makan lagi kat hall dia. Emma, kita makan kat sini dulu. Dah graduate dah. Sekarang kita kat mana? Iowa. Apa Iowa? Apa ada dengan Iowa? Sekarang kita akan kembali ke pangkal jalan. Sulaiman, Suhaimi, Muhammad. Ames tu apa? Empat lah. Iowa. AMES kan dia. You see Ames but it's Ames. Dia punya stay. Ni macam kat Singapura kan? Oh, ni dah sampai dah rumah. Kebakar daripada betul sampah tadi monyet. Ada monyet. Wildlife. Siapa ni? Monyet tu satu hal yang Buat sampah. Itu. Ni tepi ni. Wildlife juga. Ni mana? Kucing kanan ni Monyet merak. pun tak buang sampah dia kata. Jom lah singgah makan roti canai je. Tak, ni yang kedai 4. Yang kedai tu apa? Apa corner lepeh? Corner. Bukan corner lepeh. Bawal power. Bukan. Oh, groceries. Grocery. Beli susu, Dia boleh buat dekat depan. kopi. Ada robot dekat Roundabout. Nampak dekat depan. Kan, tu dia kan. Nampak je Sdn Bhd. Tapi jalan ni besar sikit. Sdn Bhd kecil. Yalah, tapi feel. Dia tu betul ada roundabout, tu betul ada kedai. Ada bunyi. Muri dia bahasa Inggeris apa? Harmony. Pure. Power. Ni nama dia jalan roller coaster turun bawah. Wow. Ni tak sepower roller coaster Sdn Bhd. Ni jalan straight dekat dengan Itik Salai. Mastar. Ada dia? Ada. Paling cuma dia punya parking tu dah decimated, dia kurang sikit. Jadi susah sikit lah dia. And then berjalan dia dah tak pergi parking dia ataupun Majlis dia korek dia. Atas sikit ada cendol. Ambil cendol. Cendol. Dah tak ada lah cendol. Yang tu yang dekat yang Sempang 4 tu. Tu ada cendol. Sempang 4 tu. Berhenti makan cendol. Sekarang ni ada satu petrol station dah kami nak. Fuyo. Kat tempat cendol tu tak ada dah. Channel tu. Oh, tempat cendol tu ni Tanah Wakaf. Tu Tanah Wakaf Tanah Wakaf masjid Masjid lah. Kan? Tu Tanah Wakaf Masjid. Tu sebab kita punya kedai ikan bakar favourite tu dah Dah kena tak ada. halau. Sebab katanya nak bina masjid dah. Situ jadi stesen minyak masjid. Ada surau tu. Petrol.
Petrol. Ada surau. Ada surau. Macam-macam. And then dekat Putrajaya next stop Microsoft. Ni kita dah sampai Skinchan. Convenience dollar. Tuai bagi Ini apa? potato Tak lupa lah. sebab dia tak tinggi kan potato Oh, Tak lupa. tu ada dia tanam Evrus. dia jala Tanam Evrus. Nyanyilah lagu geografi tu. Penanaman. kita masih lagi berada di Iowa. Lepas ni kita akan masuk state baru iaitu Illinois. Illinois. Ke Minnesota dulu? Kita lalu Minnesota ke? Tak tahu. Sure. Wisconsin kita lalu Wisconsin atas. atas. Continue straight for Huh? 2 hours and 38 minutes to Atas sekali. I-39 North Oh. to I-90 Kita tak lalu lah Chicago. Wisconsin. Kita turun bawah terus. Masuk Illinois terus. Oh. Okay, Wisconsin, Minnesota, apa lagi? China boleh lalu semalam Dakota. Eh? Boleh lalu tapi tak tahu kenapa you punya Waze tu suruh lalu jalan state. Oh. Okay. Untuk peminat-peminat kita. Peminat sangat. Montana, North Dakota, Minnesota, Wisconsin akan jadi apa ni next series. Season akan datang. Season ni kita lalu. Tak nampak. By the time kita nampak macam wow, benda menarik. Lepas tu the moment has passed. Boleh masuk ah. Tengok. Nak masuk tengok. Tapi dia nampak apa? Lepak. Lepak dekat Sekarang dekat Mississippi River. Air sungai Mississippi. So how do you count your number? One Mississippi, two Mississippi River. One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Banyak ni jabatan-jabatan semua. Ni sungai pantai. Saya tahan. Saya. Dia ada tebing-tebing ni macam muak. Buaya. Welcome to Illinois. Dah masuk eh? Dah masuk Illinois. Lepas ni kita akan sampai ke Chicago. Illinois. Onward to Chicago. Dia ada pengorekan tanah juga kat Malaysia kat negeri ni. Tengok ni Elizabeth. Elizabeth. Dan
sebentar. Ni road same sangat. Tak, ni Route 20. It's 20. It's also the historical punya. Town center dia orang. Wah, ada orang guna kereta lama It's at the Bicycle Museum. Tu fire engine lah. Ni antik makanan. Yalah, town ni dia kaya sikit sebab bangunan-bangunan dia dibina dengan apa ni, bricks. Kalau yang before this time West, sebab kita tengok town center dia bina dengan papan. Chicago banyak tanah potato. Betul ke? Ya, tol dah murah pula. Tadi dia $3, lepas tu $8, ni $5. $3.5 balik. $8 sekali. Itu dia Chicago, Betul ke? Illinois. Itu ni banyak tu wing. Stockton Black Hawk. Kali besar. All the same. Being 24/7 around the clock. Oh ya ke? At the Ansari Podcast, one of our closest partnerships is Muslim Professionals. That's because they're a free community connecting thousands of Muslims across the United States, working at places like Google, Apple, and Spotify. Their vision is to connect the Muslim world, whether that's help finding a new job, exchanging business ideas, forming partnerships, or just making new friends. Sign up at muslimprofessionals.us for free. Let's grow together, win together. Because this is Aduh, jam pula sebab ada construction. Bukan ke hari ni Juneteenth? Juneteenth kan public holiday. Kenapa lalu kerja hari ni? Dah lama dah ni. Kita punya ETA sudah extended half an hour. Kita punya driver sudah. Give you pretty much a Cadillac coverage if that's what you need or want. Yet minimal out-of-pocket expenses being on your full justice industry. Change. Okay guys, kita sudah hampir sampai di Chicago, Illinois. Jadi for this particular route, wife saya yang bawa most of the time. Saya tidur mengantuk, stres dari hilang wallet, belum hilang lagi. Itulah dia. Kenapa baju hari ni macam baju semalam? Oh tak, tadi semalam kita pergi Dopi. Dah masuk. Baju dah nak habis. I see. Akhirnya kita dah sampai ke hotel kita. Nak sembahyang maghrib dah. Hotel malam ni kita stay dekat Hyatt, dekat Chicago. Thank you for watching. Oh, rambut pun tak terurus. Jauh drive ni, 1000 lebih mile seharian. Okay, besok pula kita tunjuk kita jalan-jalan Chicago lepas ni. Yes. Akhirnya. Sekarang hari ke-12 ya? Hari ke-12 kan kita tinggal. Saya tak tahu dah hari ke-berapa dah dekat pening kepala. Driving macam gila. Jap, angkat barang. Okay. Sana. Sini. Ada. Okay, hari kita duduk dekat Hyatt. Ada. Bila dah jumpa bandar-bandar ni, barulah jumpa hotel elok sikit. Kalau tak, bandar-bandar kecil, hotel dia Astaghfirullahalazim. Okay, Assalamualaikum guys. Kita dah sampai kat Chicago, tapi kita most probably tak pergi bandar lah malam ni. Kita pergi esok. Kita kena pergi bandar. Kita kena tengok Millennium Park malam-malam. Kena tengok apa? Millennium Park malam-malam? Cantik. Millennium Park buka ke malam? Nanti Google dulu. Ni Mediterranean Market. Kita nak beli apa ni? Nak beli makanan halal lah. Your destination is on the left. Tapi nanti saya nak beli chicken wing. Oh, dah ada siap chicken wing dah tu. Okey lah tu. Okay. Cantik lah. Sunset di Chicago. Baba cakap, baru rasa macam back to civilization. Kedai dia dah lama dah tak nampak kedai halal. Jadi bandar-bandar besar je ramai orang Islam lah. Sekarang kita kat Chicago, New York. Nak tengok kedai dia jual barang halal. Ada steak, Masya Allah, $9.
Tomahawk. Grass fed. You nak beli apa? Chicken? Chicken. Minta makan. Ha? Chicken seko ke? Nak ambil chicken seko ke? Tak ambil yang leg. Ha. Yang dah marinate ke belum marinate? Berapa banyak ekor? Actually yang seekor pun okey kan, not bad. Bila seko potong. Biasa betul tahun. Dia jual lidah tak? Biasa kita buat macam ni jual lidah. Di sana.